semua, salam sejahtera. Satu program akan dilaksanakan di perpustakaan sekolah pada pukul 2 petang. Hari ini, 23 April 2025. Bersama saya, Gan Rui Jie, reporter TVPSS CHS Melaka. Program ini, pertandingan puzzle Palloza, diadakan khas untuk pelajar SMJK Katolik Melaka peringkat sekolah. Pertandingan ini bertujuan untuk meningkatkan semangat bekerjasama dalam kumpulan, melatih daya ketahanan dengan fokus yang tinggi, memperkukuh kemahiran membuat keputusan yang berkesan, mengasah kemahiran berkomunikasi secara efektif, dan memupuk daya tahan dan keseluruhan agar berani menghadapi cabaran. Mari kita raikan semangat kebersamaan dan teruskan hari ini dengan penuh inspirasi. Kita telah sama-sama menyaksikan suasana penuh semangat sepanjang pertandingan puzzle Palloza berlangsung. Kini tibalah masa yang dinanti-nantikan, iaitu pengumuman pencapaian pemenang pertandingan ini. Kumpulan manakah yang telah menang pertandingan ini? Wah, tahniah diucapkan kepada semua kumpulan yang telah menunjukkan usaha dan kerjasama yang hebat. Seterusnya, pemenang kumpulan tempat pertama akan berkongsi pandangan mereka sebelum dan selepas pertandingan ini. Mari kita ikuti bersama-sama.100%了。开始的时候就有压力哦，就还好啊。不要开始有压力，然后过去好好。开始的时候不想做，现在营养都想做。很有成就感啊。Itulah tadi pertandingan daripada pemenang kumpulan tempat pertama. Pertandingan ini bukan sahaja menguji minda, tetapi juga membina semangat kerjasama dan keyakinan diri. Terima kasih diucapkan kepada semua peserta, guru-guru yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dan pihak yang telah menjayakan pertandingan puzzle Palloza ini. Jangan lupa untuk like, subscribe dan share channel TVPSS CHS Melaka. Jumpa lagi!